Ni apa pula meriah tiba-tiba komen ni FYP ko. Nanti kita tengok balik macam mana Oi, dah 6 boleh ribu dah Kita tengok baca komen ni Oh, tak boleh sotong. Cerita pasal sotong. Sotong ni kalau lambat dia habis, kita baca komen jap Tapi kau nak berhenti kan ni alu kan mau mokap lah deh. Saya duduk Rembau, jauh nah. Tak dapat dia nak nolong tu dah. Bahau kat mana tuan? Dia soalan ni dia ni jam tak boleh tanya macam tu dah. Pasal kau nak search sendiri. Kau dan kau bai kat colah ke tapi kat pokok ceri kau apa semua kan. Kau pun tanya lagi kan kat mana pula toboh itu kan. Lebih baik kau search yang nama kedai. Search yang nama kedai Hatta tapi perhati ejaan tu. Kang salah type kan lain poi kan manjek tangguh pula kau kang. Dan nak poi juga ni dan orang Palung satu dah dokek yo tu. Maulah kalau dokek mah tapi kau jumpa traffic light kau jangan main lunggah yo. Tengok kalau tu. Macam sodap ya tu bang. Selero pula saya tengok Mah. Kedai ni kat stesen kereta api Bahau kan. Yo. Memang dokek lah, jalan kaki pun boleh. Semalam kami malam pergi tutup. Kami malam Jumaat ni ada benda penting kita kena buat. Yang tahu yo tahu. Jadi kita kena tutup kedai kami. Nak balik Lui boleh singgah kedai Hatta kat Bahau. Yo, terima kasih. Singgah. Pakai wheelchair. Senang nak masuk makan dalam kedai tak? Ada rem nak naik tu. Kau tak boleh panggil staff kita pikul lah ramai-ramai Kedai kat mana ni? Search yo nama kedai tu. Bahau kat mana? Search yo nama kedai tu. Kedai Hatta. Ejaan tu berhati. Salah Jom manjek tangguh apa ya kang. Kau tunggu jap. Esok dan balik pasir singgah Bahau dan nak sotong. Lambat tinggal lah. Siapa yang lambat tu bawa sotong sendiri pada rumah. 5-6 ratus pun habis ni. Kalau kau datang soal keluarga kat sini 100 pun tak habis ni. Tapi kalau kita ambil yang nasi goreng cakap tiaw biasa tu menu-menu RM10 bawah RM10 banyak. Steady bang. Ni jam nak order semua kena pakai picit-picit. Megeraban orang tua sudah. Cik peneroka Palung 6 boleh tak faham cik nak order micit-micit ni dah. Cik telefon pun tak ada mata. Iyo orang tua ni jam ni mata pun tak tentu. Nyari picit-picit penyudah staff habis masuk pula nak mengajar orang-orang tua kat situ. Alhamdulillah.